Ni tuan-tuan, jangan tuan. Nabi tunggu lah kita ni. Selawat pun jarang. Macam mana Nabi nak tunggu? Sekarang di sekolah saya tengah duk cerita tentang kelebihan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Duk cerita bab selawat. Orang yang ada masalah, orang yang susah hati, banyakkan selawat, Allah selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Tuan Guru Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru Official, mari kita simak tazkirah dari Ustaz Datuk Kasim Alias. Semoga bermanfaat. Mari kita simak bersama-sama. Let's go. Masalah dia. Orang yang tak tenang jiwa dia, banyakkan selawat, Allah tenangkan hati dia. Doa ada beratus tuan-tuan kelebihan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kita hari Jumaat duk sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi Allah wasallimu taslima. Baik, Anas bin Malik ni tuan-tuan, satu hari dia cerita, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hari seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah? Mata tu maknanya bila. Orang Arab kata mata sa'ah, bilakah kiamat? Mata tu bila. Mai bahasa Melayu, mata tu mata lah. Orang Arab kata apa Ustaz? Orang Arab kata ainun, mata. Jadi tuan-tuan, lepas ni kalau nak tanya mata, tanya, kamu nak pergi ke haji? Mata. Oh sudah. Mata tu bila? Mata sa'ah. Kalau qad mata, lain pula. Yang tu mati. Mau panjang pula lah. Jangan sebut pula. Mata. Ingat aku mati. Qad mata. Dia dah mati lah. Yang ni mata sa'ah. Bilakah berlakunya kiamat? Soalan yang selalu kita tanya. Sebab kita duk dengar cerita kiamat ni daripada kita kecil. Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum kiamat datang Dajjal. Sebelum kiamat datang Imam Mahdi. Sebelum kiamat datang. Dia kata, Ustaz, sampai ayah saya pun mati, kiamat tak datang pun. Saya duk dengar cerita ni Ustaz di sekolah rendah, Ustaz, sekolah ramah rakyat. Ustaz saya duk cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ustaz yang cerita tu pun dah mati dulu, Ustaz. Ya'juj dan Ma'juj belum sampai. Ni soalan yang selalu orang tanya. Ni tajuk kita hari ni. Cabaran masa kini. Cabaran masa kini itu apa? Orang tak percaya dengan agama dia. Duk cerita kiamat. Ada ke kiamat? Duk cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Bila? Cabaran kita sekarang ialah tak percaya pada agama dia. Sebab tu hari ni orang murtad terang-terang. Dia buat live dalam FB dia. Dia buat live dalam apa nama YouTube dia. Murtad. Etis. Tak percaya dengan Tuhan. Dia kata Allah tu zalim, Allah ni tak adil, Allah bagi orang tu kaya, Allah bagi saya miskin, Allah bagi orang tu sihat, Allah bagi sakit. Apa ni? Kata Allah maha adil. Kalau maha adil semua sihat lah. Dia faham adil ni sama rata. Padahal adil ni maknanya ialah meletakkan sesuatu pada tempat dia. Itulah makna adil. Adil itu apa? Imam duduk depan, makmum belakang. Kalau semua duduk depan, siapa imam? Ni parah ni tuan-tuan. Adil tu saya seorang dapat mikrofon, tuan-tuan duduk diam-diam sudah.
Kalau malam ni 500 orang datang ni dapat mikrofon, agak-agak siapa nak cakap, siapa tak dengar tuan-tuan. Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempat dia. Kenapa Allah bagi dia kaya? Supaya dia boleh tolong orang. Kenapa Allah bagi kamu sakit? Supaya Allah menghapuskan dosa kamu. Kenapa Allah Ta'ala bagi dia sihat? Supaya dia boleh buat kerja. Bantu sana, bantu sini. Kenapa Allah bagi kamu miskin? Supaya kamu ini menjadikan pahala kepada orang yang kaya, kamu dapat pahala daripada sedekah yang bagi pada kamu. Setiap sesuatu tu ada. Tapi kerana mereka tak belajar agama, mereka tak faham agama dan tidak mahu memahami agama, maka hari ini ada orang yang dah benci dengan Islam. Lebih dahsyat lagi tuan-tuan, hari ini kalau kita dulu lama dulu ni Abang Din, maksud dia banyak Abang Din. Dulu tu benda yang lepas, dulu juga maknanya sekarang. Tak faham tak? Dulu past tense, fi'il madhi, dulu, lepas lah. Bila ni benda ni berlaku, bila ni? Allah, dulu lah, 2-3 tahun dulu, 2-3 tahun lain dulu. Dulu juga maknanya sekarang. Baiklah Tuan Haji, saya balik dulu. Betul tak? Lain kali fikir dulu. Apa makna tuan-tuan? Dulu juga, ni bahasa. Sebab tu kita kena faham bahasa betul-betul tuan. Jenis tak faham bahasa, balik dulu pula, balik sekarang dia tak faham tuan. Ini terlebih pandai sangat. Tuan-tuan, dulu kita tengok tu Arab, kita rasa apa? Kita tengok Arab lah, kita rasa apa? Dulu. Balik ke Malaysia, pakai jubah. Arab pakai serban merah, gini, tak kopiah pula berjalan. Pakai igal pula atas kepala, ikut. Sekarang tuan-tuan tengok Arab jadi apa? Dia buat konsert dekat Arab lah. Buat konsert Maksum. Konsert 80 km dekat dengan Mekah. Kita nak pergi Mekah ni tuan-tuan, baca doa satu kampung. Tok Bilal azan tu, Allah. Tok Imam baca doa tuan-tuan, nak pergi umrah. Mai ke tuan Arab tuan-tuan, konsert mereka buat, Gusti pun buat, Undertaker pun buat, John Cena pun pergi buat ni, pakai spender. Kita nak pergi Mekah ni telekung 24 jam, jubah siang malam, pok-pok tu lain tuan-tuan. Ni cabaran masa kini. Sebab itu kita sebut berkali-kali, kita tak ikut Arab, kita ikut Nabi SAW. Kalaulah tuan-tuan ikut orang, mampu kita. Tuan-tuan ikut apa tuan-tuan ni? Inilah dia tanda-tanda akhir zaman. Mata sa'ah. Bilakah berlakunya kiamat? Tosah tanya. Saya satu hari ada ceramah di negara Arab. Buat di hotel. Hotel ni tutup. Lain daripada musim haji. Tutup. Dia hanya buka waktu haji saja. Lain tutup. Tak buka. Owner dia, orang Malaysia. 80, dekat 80 dah umur. Dia tua. Dia kata, Ustaz ni hotel, Alhamdulillah lah, Allah bagi rezeki, anda boleh buat hotel. Tapi tak ada orang pun, Tuan Haji. Memanglah. Sebab anda buat hanya untuk bulan Ramadan. Bulan haji. Oh. Anda sewa dekat jemaah haji Filipina. Oh. Lepas tu, lepas haji tutup. Kenapa? Alhamdulillah Ustaz, keuntungan daripada jemaah haji tu boleh makan setahun Ustaz. Lah. Buat apa lagi teruk-teruk nak jaga hotel apa, pening kepala. Hak tu saja pun setahun boleh makan. Tu dia tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, haji ni apa? Liyashhadu manafi'a lahum. Kamu ambil lah, kamu tengok lah manfaat pada haji. Manfaat pada haji itu ada dua. Satu, manfaat yang melibatkan akhirat, dan satu lagi manfaat melibatkan dunia, nama dia ekonomi. Tuan-tuan,
Habis ceramah buat dia hotel ni, dia jamu saya nasi kacang kuda. Semua dapat nasi kacang kuda. Saya kata, ni kacang kuda main mana tu Haji ni? Dia kata, Ustaz, kalau di Mekah, kalau jamu nasi kacang kuda, maknanya orang tu sangat berbesar hati dengan tetamu dia. Oh, saya pun besar hati dia. Jamu kacang kuda. Jadi Kak Som, standby kacang kuda. Siapa datang rumah, rebus kacang kuda tu. Sepanjang jalan, dia kentut balik. Tuan-tuan, habis tu, makan, datang dua suami isteri. Dia kata, Ustaz, kami dari negeri ni. Oh, ni isteri saya. Oh, sekarang tinggal di mana? Kami tinggal di sana. Oh, lepas tu bila nak balik Malaysia, tak balik dah. Kenapa? Kami duk tunggu Imam Mahdi. Oh, anak ada? Ada. Itu siapa jaga anak? Mak, pak di Malaysia, mereka tolong jaga. Jadi kami datang jumpa Ustaz ni, nak ajak Ustaz tunggu sekali Imam Mahdi. La ilaha. Dia tak tahu saya dah jumpa Imam Mahdi. Saya tak bohong kan? Saya jumpa dah. Saya pergi satu masjid ceramah. Senarai imam. Imam Dollah, Imam D, Imam Mahdi. Ada. Saya tanya kat dia, mana dia Imam Mahdi? Ni Imam Mahdi. Loh, ni dia. Nama dia Mahdi jadi imam, Imam Mahdi. Saya tanya dekat dia, berapa lama dah tunggu? 3-4 tahun dah. Datang belum? Belum. Saya kata tak payah tunggu. Tunggu ke tak tunggu ke, Imam Mahdi pasti sampai. Sebab tu Nabi tanya dalam hadis ni, Nabi tanya. Bila Rasulullah ditanya, mata sa'ah ya Rasulullah? Bilakah kiamat ya Rasulullah? Nabi tak jawab. Nabi kata, ma'adatta. Apa yang kamu buat persiapan untuk kiamat? Nabi tak cerita kiamat ni sekian, tarikh sekian, aduk minta. Tak. Nabi tanya, apa yang kamu buat? Ma'adatta. Apa yang kamu buat persiapan untuk kiamat? Tak payah tunggulah, saya kata, bang. Imam Mahdi itu akan sampai. Dajjal akan sampai. Tak payah tunggu pun. Tetapi yang perlu ditunggu ialah mak ayah abang. Berkhidmatlah pada mak bapak. Pergi berkhidmat. Sia dekat mak, sia dekat bapak. Dah tua-tua pergi jaga cucu pula. Yang mak pak duk tunggu Imam Mahdi. Yang Tok Wan dengan opah duk tunggu cucu. Cucu kalau baik tak apa pula. Merompak sana, merompak sini. Hari tu Tok Wan dia duk tidur tengah-tengah rumah. Dia naik atas meja, dia lompat atas perut Tok Wan tu. Yang opah tu pula ada sakit, pening kepala, darah tinggi, vertigo lah. Yang mak ayah dia duduk di negara Arab, duduk tunggu Imam Mahdi. Tak kena tuan-tuan. Berkhidmatlah pada mak bapak kamu. Wabil walidaini ihsana. Apa cabaran kita sekarang? Cabaran sekarang kita ni, tuan-tuan, mak bapak takut kepada anak-anak. Cabaran kita apa sekarang? Mak bapak takut pada anak-anak. Nak tegur, takut tak ada siapa cok kelapa sawit. Nak tegur Kang, dia lari tinggalkan rumah. Kang tegur anak Kang, saat lagi dia tak bagi elang bulanan. Duit beras macam mana? Duit astro macam mana? Tegur saat lagi Kang, merajuk, tarik muka masam, kunci pintu pula. Tak keluar makan, tak cakap. Akhirnya mak pun diam. Bila bapak tegur, abang dia balik sudah lah. Tu tanya-tanya pula. Tak lah kena tanya lah, pergi mana malam baru balik. Diamlah, dia balik sudah lah. Nampak tu. Laki pula takut kat isteri dia, nak kata apa dia. Ni cabaran sekarang. Bila tak kena tuan-tuan, bila mak pak percaya pada anak, tak ambil kisah kepada anak, tu dia tuan-tuan hari ni jadilah. Dia main pukul orang, main rakam lah.
Seorang, dua orang, tiga orang pukul, tarik rambut, tumbuk lah, pecah apa semua ni. Ni anak siapa? Kita menjaga nama baik dalam Felda ni 10 tahun, 20 tahun. Tapi sekali perbuatan anak kita buat jahat, nama baik 20 tahun habis. Saya ni berceramah 35 tahun, 35 tahun. Kalau jadi tak elok kepada anak saya, 35 tahun orang tak ingat lah. Apa yang buat 35 tahun? Yang orang ingat anak dia, pak ceramah, anak hantu. Pak sibuk duk ceramah, anak tak tahu jadi apa, kajian hantu. Padahal tuan-tuan, mana ada mak, mana ada ayah suruh anak dia hisap dadah, mana ada? Ada tuan-tuan, ada dalam Felda ni. Pukul 7.30 main kejut anak. Oke, terima kasih telah menyimak atau menonton ceramah dari Ustaz Adridrus. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, di aktivitas kita sehari-hari. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Kami akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.